Saya suka membaca tentang senario politik, terutamanya saya melihat tentang gaya Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim berpolitik. Dan saya baca daripada awal dia jadi Perdana Menteri hinggalah sekarang. Saya suka mengikuti dia. Dan hari ini saya ingin mengatakan bahawasanya Datuk Seri Anwar Ibrahim hampir jatuh daripada kuasa sebagai Perdana Menteri. Kenapa saya berkata demikian? Pertama sekali, dalam hidup Perdana Menteri kita ini, dia adalah salah seorang yang gairah untuk membina persepsi-persepsi. Sehingga persepsi yang paling tinggi untuk dicapai iaitu dirinya dipandang sebagai pemimpin bertaraf dunia. Inilah maksima persepsi yang sedang dibina dan telah pun tercapai. Iaitu dia cuba membawa Trump datang ke negara kita, menggambarkan bahawa dia mampu untuk mendampingi dengan seorang pemimpin bertaraf dunia iaitu Trump, Presiden Amerika Syarikat. Bahkan dia mampu duduk dalam sebuah kereta The Beast kepunyaan Presiden Amerika Syarikat, yang mana dikatakan dalam kereta itu dia sempat membisikkan kepada Trump supaya Trump terlibat dengan serius menghentikan pembunuhan ke atas rakyat Palestin dan membebaskan bumi Palestin. Saya mendengar ucapan itu daripada lidah beliau, daripada rakaman-rakaman yang saya cuba teliti. Wallahu alam, saya tak tahu sejauh mana masyarakat percaya dengan kata-kata beliau bahawa dia mengambil peluang untuk membisikkan kepada Trump supaya Trump terlibat dengan serius untuk menghentikan pembunuhan rakyat bumi Baitul Maqdis. Namun kalau terlihat pada senario yang berlaku, ramai di luar sana susah untuk percaya dengan kata-kata lidah yang diungkapkan oleh Perdana Menteri kita, sebab banyak perkara yang diungkapkan, yang dia tentang, tetapi dia jugalah yang melaksanakan apa yang dia tentang. Ini satu persoalan. Bahkan kadang-kala sebelum lagi beliau bercakap, rakyat sudah tahu dah tentang kepercayaan yang perlu diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang ungkapan-ungkapan yang dikatakan. Persepsi sebagai pemimpin yang bertaraf dunia ini telah pun berjaya dicapai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kena ingat, pembinaan persepsi itu, negara kita kemungkinan akan datang terheret dengan nilai hutang ringgit Malaysia 1 trilion. Ini beban yang akan ditanggung oleh negara kita. Baru-baru ni Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan tidak, perjanjian perdagangan yang berlaku itu tidak akan membawa kerugian kepada negara kita, bahkan keuntungan kedua-dua belah pihak, kerana perjanjian itulah perjanjian timbal balas. Tetapi ramai di luar sana saya membaca perjanjian itu bukan perjanjian timbal balas, tetapi perjanjian itu perjanjian berat sebelah, yang mana beratnya kita dan untungnya untuk Amerika Syarikat. Jadi saya mintalah kepada Datuk Seri, walaupun dah tercapai membina persepsi sebagai pemimpin bertaraf dunia, tapi jelaskan dengan berfakta nilai keberhutangan negara yang sampai tercicah RM1 trilion ini, yang mana ia tidak menggadaikan kedaulatan negara. Tolong jelaskan berfakta, jangan hanya jelaskan dengan lidah di depan media berapi-rapi, tapi mana faktanya, mana ungkapan-ungkapan yang ada strateginya boleh membina keyakinan rakyat 1 trilion itu tidak menggadaikan kedaulatan negara kita. Ini yang dituntut oleh rakyat. Contoh yang saya nak persoalkan, negara kita kaya dengan REE, nadir bumi. Saya pernah ungkapkan dulu, sebulan sebelum Trump datang ke negara kita, saya dah angkat cerita nadir bumi ini. Nadir bumi negara kita ini 18 juta tan. Nilai nadir bumi negara kita ini ialah 800 bilion. Duduk ranking yang ketiga dunia yang memiliki nadir bumi yang banyak. Tapi apa berlaku hari ini? Dalam perjanjian perdagangan itu, Amerika boleh mengambil nadir bumi negara kita tanpa batas kota, tanpa batas had. Bermakna nadir bumi yang tersimpan dalam perut negara kita ini, yang jumlahnya ringgit Malaysia 800 bilion ini, bukan kita punya lagi dah. Dia telah pun dalam genggaman Amerika Syarikat, dalam genggaman Trump. Hanya berlaku dalam tempoh 2 hari saja. Perdana Menteri tolong jelaskan mengapa ini berlaku. Kalau rakyat di luar sana mengatakan inilah dia bukti bahawa kedaulatan negara kita telah pun diceroboh. Namun PM mengatakan tidak, perjanjian perdagangan tidak menggadaikan kedaulatan negara kita. Tolong jelaskan. Rakyat ingin tahu, rakyat ingin mendengar dengan hujah-hujah, fakta-fakta dan strategi negara kita, bagaimana kita untuk melepaskan negara kita dari cengkaman ikatan perjanjian perdagangan yang mampu sampai kepada nilai keberhutangan 1 trilion dalam tempoh 2 hari. Bayangkan, daripada Perdana Menteri yang pertama sampai kepada Perdana Menteri yang ke-9, selama 67 tahun tak sampai 1 trilion hutang negara. Tetapi zaman Datuk Seri Anwar
Anwar Ibrahim, hanya 2 hari Trump datang, tambah lagi akan berlaku hutang negara kita 1 trilion lagi. Sedangkan negara kita yang kecil, hutang kita besar. Tidakkah ini dinamakan negara kita telah pun tergadai kedaulatan? Namun, saya menyeru kepada Perdana Menteri, tolonglah menjelaskan kepada rakyat dengan fakta, dengan jelas, dengan strategi, dengan perancangan bagaimana negara kita ini tidak diheret oleh belenggu hutang yang besar. Akhirnya kita akan menjadi negara yang kembali miskin. Kuasa Barat ini macam-macam strategi dia. Kuasa Barat ini dia boleh gunakan kuasa hutang untuk memastikan negara yang sedang membangun akan menjadi miskin. Dia boleh buat dengan hutang. Kita tak mahulah negara kita yang sedang membangun ini akan jatuh menjadi negara miskin, negara yang kalah tangan, negara yang bergantung bulat pada Barat. Sehingga kan nadir bumi negara kita bukan lagi milik kita sudah. Ini yang kita bimbang. Kita beli kapal terbang 60 buah Boeing. Apakah negara kita yang 34 juta rakyat yang luas dia tidak berapa besar ini sangat memerlukan kepada 60 buah Boeing yang bernilai hampir 80 bilion? Apakah munasabah? Inilah saya katakan tanggungjawab Perdana Menteri bukan mudah. Dan jangan gadaikan negara kita ini dengan nilai keberhutangan 1 trilion ringgit hanya sekadar untuk membina persepsi diri kita sebagai pemimpin bertaraf dunia. Ini pandangan berjasa.